bezanya kali ni kita lukis lagi panjang sikit lah. Buka lebih separuh. Tanda atas, tanda bawah. Atas, tanda bawah. Okey, tanda atas dan tanda bawah. Kali ni kita lukis garisan tengah-tengah dia tu panjang sikit naik atas. Selalunya kita tanda je, tak tanda kita tanda. Kita buat ke atas sikit lah. Okey. So, kita akan tu garisan tu. Garis ke atas, tinggi dah pula. Bawah lah. Okey. Salah. Okey, ingat ni, nak lukis pentagon, kalau diberi satu sisi, kita bahagi dua AE ataupun cari titik tengah AE, buat garisan yang sampai ke atas macam tu. Seterusnya kita akan buat sudut 45 dengan 60 di sebelah kiri dan sebelah kanan. So kalau sudut 45 buat sebelah kiri, dekat sebelah kanan buat sudut 60. Jadi kalau nak cepat, kalau tak nak masa apa kan. Okey, boleh gunakan kamu punya set square yang bersudut 45. Okey, kali ni 45 kita buat sebelah kiri. So dekat A kita akan buat sudut 45 darjah. Garis, okey, sampai bersilang dengan garisan penengah tu lah. Okey, yang ni kita label dengan nombor 4. Balik 45. Kita tengoklah. Dan di sebelah kanan kita buat sudut 60 darjah. Jadi kamu kena guna sudut 60. Pandai-pandai lah pusing kot mana dapat sudut 60. Kalau letak belah atas, macam tu pusing. Jadi gunakan set square sudut 60. Garis ke atas sampai memotong garisan penengah. Jadi untuk sudut 40 kita untuk sudut 60 kita label sebagai nombor 6. Jadi untuk sudut 45 kita label nombor 4. Untuk sudut 60 kita label dengan nombor 6. Jadi seterusnya kita kena cari nombor 5. Macam mana nak dapat nombor 5? Sambung. Carilah titik tengah antara 4 dengan 6. Maksudnya okey, cari titik tengah antara 4 dengan 6. Dibuka lebih separuh macam biasa. Tanda sini kiri, tanda kanan. Letak dekat nombor 6 pula, bukaan yang sama besar, tanda kiri, tanda kanan. Okey. Okey. So dapatlah dua titik persilangan. So kita sambungkan titik persilangan. Nak sambung boleh atau kamu nak tandakan lah, terpulang pada kamu lah. Nak garis boleh. Garis je. Okey. Kita bahagi, cari titik tengah antara nombor 4 dengan nombor 6. Dapatlah nombor 5. Sini nombor 5. Jadi bila dapat nombor 5, kita akan buat sebulatan. Berpusat di nombor 5 lah. Berpusat di nombor 5 tu kita kena cari nombor 5. Kita akan dapat buat bulatan A sampai B. Ini berpusat di nombor 5, buat bulatan A sampai B. Bila dah settle tu, dah settle bulatan, baru kita buat bukaan A sampai E. Tandakan di sebelah kiri dan tandakan di sebelah kanan. Okay. AE ni tandakan di sebelah kanan dan juga sebelah kiri bulatan. Habis. Kemudian panjangkan garisan penengah ni, kalau tak cukup panjang tadi, panjangkan sampai ke atas. Okay. Sampai kena lilitan bulatan bahagian atas. Jadi kita sambungkan sisi-sisi yang kita dapat tadi. Itu. Dan juga bahagian atas. Jadi dapatlah pentagon sekata. Itu baru dapat pentagon. Yang dalam dia tu. Pentagon
bila diberi satu sisi. Okey, macam mana yang bahagian dalam dia? Nampak tak tu? Nampak tak? Dia bagi B, F, E yang mana sekat F adalah sudut 90 dan panjang EF adalah 60. Nampak? Siapa nampak? Bawah. Okey, yang ni sebenarnya kalau kamu tengok kalau tengok betul-betul lah, nampak. Perasan tak? Kalau saya garis E, B dengan E, kalau lah. Jadi apa? Segitiga. Segitiga kalau nak buat 90 darjah ni, dia kena buat apa? Kena buat dalam semi bulatan. Jadi segitiga dalam semi bulatan saya usut tegak. Jadi kena cari garis B dengan E, cari titik tengah BE, buat semi bulatan, buat separuh bulatan. Bila dah settle buat separuh bulatan, baru buat bukaan 60 mm. Letak dekat E, tandakan pada semi bulatan tadi. Baru dapatlah BFE ni. Okey, cara dia lah. Jadi kita tengok di sini B lah kan sepatutnya. Di sini sepatutnya B. B sambungkan dengan E. Okey, kita buat tak terang lah. Kita buat biasa saja garisan dia. Kemudian cari titik tengah BE. Buka lebih separuh lebih separuh. Tandakan ke atas satu. Dia akan orang kata apa? Berkena lah garisan-garisan yang sedia ada tu kan. Okey. Kemudian kita tandakan saja titik tengah dari dekat mana. Kalau kamu rasa nak garis, garis lah. Ataupun kalau kamu rasa tak mau garis, kamu tandakan. Saya tandakan titik tengah BE dekat sini dengan merujuk titik persilangan bahagian atas ni dengan bahagian bawah. Nak garis terus memang boleh, tapi saya rujuk saja, saya tandakan lah. Ada banyak dah garisan. Okey, cari titik tengah BE, dapat titik tengah BE, buat separuh bulatan B sampai E. Okay, jadi memandangkan ni bukan garisan objek lagi, jadi kita cukup ala kadar buat bagi biasa-biasa je lah kan. Sikit-sikit lah garisan tu. Jadi saya nak bagi kamu nampak, saya tanda bagi terang sikit. Okay. Lepas tu baru buat bukaan 60 mm. Okay, 60 mm. 60 mm. Letakkan dekat E dan tandakan pada semi bulatan. Tanda kat situ. Sebab dia bagi jarak FE kan. Tanda pada semi bulatan. Baru kita gariskan. Di sini sambung dengan B. Okey, jadi dah dapat dah. Jadilah ini bentuk ni. Ini bentuk segitiga 90 darjah lah. Segitiga dalam semi bulatan memang bentuk 90 darjah.